Fahmi Putra, semua ada cara. Fahmi Putra, buat sampai jadi. Jom kita mula. Fahmi Putra, semua ada cara. Buat sampai jadi. Fahmi Putra, semua ada cara. Jom kita mula. Hey! Okay, baik, Assalamualaikum. Untuk video kali ini saya nak berkongsi cara menggunakan MPLAB PIC-It 4. So untuk memprogram PIC microcontroller, kita kena guna alat ni lah. So tutorial ni merangkumi sama asas, proses programming serta beberapa tips lah untuk elakkan alat. So ini adalah device dia, PIC-It 4 daripada Microchip. Dalam box ni ada device ni. So dia ada beberapa pin bawah tu. Kita boleh juga masukkan micro SD. Okay, dekat bawah ni ada micro USB kabel lah untuk sambungan ke komputer. Okay, seterusnya kita akan buat sambungan lah. So dekat sini saya ada microcontroller board ataupun UC board lah. So dekat microcontroller ni kita boleh tengok lah PIC ni, dia punya nama so, dekat sini saya pakai 256JP710A. ok, so kita kena pastikan lah sama untuk program. Dekat sini pun ada pin juga. So dia bermula daripada kita kena baca mana yang pin 1. Okay, sekarang saya akan buat sambungan komputer ke MPKit PIC-It 4. So kita cucuk USB dekat komputer, dan satu lagi kita akan sambung ke PIC-It 4. Okay, dah menyala warna biru tuan-tuan. Okay, kemudian dekat sini ada pin lah. So kita kena identify pin yang betul lah untuk kita cucuk PIC-It 4 ni. So untuk situasi ni pin nombor 1 adalah yang belah kanan lah. So saya akan cucuk. Okay, seterusnya kita akan buka software di komputer lah untuk kita buat pemrograman. Ok, bila kita connect dia akan bertukar warna. So ini adalah gambaran daripada PC saya. So saya akan buka MPLAB IPE. Software ni adalah untuk kita buat pengaturcaraan lah, untuk kita upload firmware, import atau export, dan kita programkan firmware tu dalam microchip kita. Okay, ini adalah software dia. So dekat sini dia ada device lah. So pastikan device dia sama dengan device yang kita nak program. Okay, sebelum tu kita kena buka advanced mode dulu, sebab saya tak ada sambung apa-apa. Ok, kat sini password dia adalah microchip. Okay, saya sambung balik. Saya tak ada sambungan power so kita akan gunakan power daripada USB untuk hidupkan board. So saya tekan connect. Ok, dah bersambung. So device ni dah found kita boleh tengok kat message bawah ni. Ok, so saya read lagi sekali. Ok, read complete ya. Ok, dalam ni ada program lah. So saya iris dulu program ni. Ok, iris siap. Dan saya akan load
program yang baru, firmware yang baru. So saya masukkan ya. So pastikan dia .hack lah. Okay, saya dah load program yang baru, firmware baru, dan kita akan klik program. Tunggu. Okay, program complete lah. Dan kemudian kita read lagi sekali. Okay, successful. Okay, saya disconnect balik. Okay, saya connect lagi sekali. Saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak export firmware ni pergi ke komputer. So saya read dulu. Okay, kemudian saya pergi kat file, export hex. So kita kena rename lah, letaklah apa program yang kita nak, nama apa yang kita nak. Kat sini saya letak test je, dan kita save. So firmware tu dah ada lah dalam simpanan kita. So in case kita nak buat backup, macam ni lah caranya. Kita kena export dulu. So kita boleh check juga file tadi. Okay, sini. Okay, ni test.hack. Okay, saya cuba load balik. Saya erase dulu. Saya browse dan masukkan program firmware hacks, test.hack, dan saya program lagi sekali. Okay tuan-tuan, dah siap. Saya read. Okay, read pun dah complete. So verified. So verification successful. So bermakna kita dah pakai firmware yang test.hack tu tadi lah. So kita boleh disconnect. So waktu kita disconnect, lampu ni akan bertukar warna biru. Okay, so bermakna kita dah boleh cabut lah sambungan ni, dan kerja-kerja untuk programming ni sudah siap. Okay, so ini saya punya microcontroller unit. So kita boleh test lah. Okay, selamat mencuba ya tuan-tuan. Semoga memberi manfaat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.